Seterusnya kita akan cuba tambah bayang atau shadow ke atas image kita supaya dia nampak lebih realistik. Jadi anda klik dia sekali dan pilih edit, pergi ke shadow, efek shadow ni. Anda klik sekali, anda pilih page lift. Kita besarkan sikit tengok apa yang berlaku di sini. Anda tengok dekat blur amount ni. Bila nilai dia kecil, anda nampak tak shadow dia tu sangat tajam. Bila anda besarkan, maksudnya dia semakin blur. Dia nampak lagi realistik lah. Dan distance ni adalah jarak dia daripada shadow tu. Anda tengok kawasan shadow ni dia tak bergerak. Tapi bila kita tarik, kita kurangkan nilai dia, dia akan semakin menghampiri shadow tu. Seterusnya curve ni menunjukkan curve shadow tu. Anda nampak kan kalau di sini bila kita naikkan nilai dia, shadow tu sangat besar curve dia. Jadi kita dekatkan dia dengan shadow tu, tapi bukannya sampai menutup lah. Dan kita naikkan ketebalan shadow tu di sini, intensity tu. Dan anda boleh pilih warna shadow tu sebenarnya nak macam mana. Okay, merah anda nampak. Bila kita tarik shadow tu, kita tak nak shadow tu terlampau jauh daripada kereta tu. Saya ambil merah ni supaya anda nampak apa yang berlaku kat sini. Distance ni 24 kita letak ni. Kalau kita terlampau jauh, bayang tu macam jauh ke belakang. Kereta ni nampak macam sedang terapung. Jadi kita tak nak macam tu. Kita kurangkan distance ni biar dia dekat dengan shadow tu. Tapi ada sikit balance shadow dekat situ. Dan blur ni kalau kita kurang dia banyak, shadow tu dia macam dia jauh. Dia tak cukup shadow sebenarnya. Dia shadow tu jadi sangat-sangat besar. Jadi kita kurangkan dalam sekitar 45. Dan curve ni kalau anda nak macam shadow ni nampak lebih banyak kat bawah ni, anda naikkan. Tapi kalau anda rasa macam tak nak terlampau banyak shadow, sebab bila shadow ni terlampau banyak, dia nampak macam fake. Dan ketebalan ataupun terang tak terang shadow ni bergantung kat sini. Kita sekarang macam nak dia nampak tak nampak je. Sebab kita nak blend dengan gambar belakang tu. Okey, kita rasa tu dah okey. Kita pilih hitam balik. Hitam dekat sini 000 ni hitam lah. Jadi shadow tu ada kat situ. Anda rasa tak cukup banyak shadow, anda naikkan ni intensity ni. Tapi bukan terlalu banyak lah.